kita suruh minta yuran. Yuran RM15 je pun satu bulan. Yalah, kalikan 200 rumah. Dah berapa kan? Masa tu Tapi tak semua bayar pun. Kita ni manusia bukannya boleh kau paksa-paksa. lah. Kau nak pantaikan dia kalau dia tak bayar. Mana boleh. Tapi separuh lah. Separuh bayarlah. Masa tu yang pemilihan untuk jadi jaga tu dia sendiri yang offer ke ataupun yang Angkat tangan. Setiap tahun kan ada mesyuarat agung kan. Saya nak jumpa dah. Macam ni Kita buat mesyuarat agung tu masa tu lah. Kita cari orang yang boleh kan. Kita nak yang rela hati dulu. Baru kita nak cadangkan kan. Masing-masing pun ada life masing-masing apa. Nak ambil cucu balik sekolah lah. Betul. Ada juga lain. komitmen lah. Komitmen masing-masing. Jadi duduk dekat situ pun nak duduk saja pun kan. Tak seronok juga. Betul. Cuba engkau orang suruh kan. Bagi 300 duduk aja kat situ. Tak seronok. bekalkan main carrom lah Adam. Tengah tunggu. Main carrom tak apa, jangan melintang handphone. Jangan ajau. Tahu. Kita tahu dah ni. Kita punya organisasi tu dia terbahagi dua. Pengurusi je kita guna pengurusi yang sama. Maknanya awak lah pengurusi KRT, awak lah pengurusi persatuan penduduk. Tapi start ke bawah setiausaha bendahari semua dah asing. Akaun semua asing. Sebab KRT lah yang 6,000 setahun tu. Persatuan penduduk lah. Sebab setiap dua-dua ni dia daripada lain-lain jabatan kan. Kalau persatuan penduduk ni dia daripada ROS. Apa ni memang Suruhanjaya yang berdaftar. Berdaftar punya. Persatuan tu kan. Kalau yang KRT ni daripada Jabatan Perpaduan tu lah. Jadi dua-dua ni berbeza. Ada possibility tak kalau contohlah akak dengan yang generasi akak ni kan, yang orang muda ni tak aktif, benda tu akan terpadam. Tertutup. Itulah yang kita takut. Dah ada standby generasi baru. Sekarang ni kita tak ada lah standby generasi baru. Tapi alhamdulillah sekarang dah ramai juga yang muda. Contoh dalam kita punya AJK ni, bot yang teratas adalah dalam katakanlah 15 orang. Sekarang yang muda ada dalam saya bawa masuk suami saya bawa masuk kakak saya. Betul. Kroni. Saya tak judge. Tapi itu adalah cara-cara nak hidupkan persatuan tu. Betul. Bukan sembang kroni apa. Kalau kita tak ajak kakak kita, abang kita ni, nak harapkan orang lain macam mana kan. Biar orang tengok dulu. Diorang tak ada pertalian darah kan. Dia nak yang senang ajak pertalian darah ni dulu. Macam mana nak ajak kan. Aku kalau datang rumah kau tiba-tiba jom jadi AJK ni. Tak apalah. Tak apalah. Macam ni. Dah lama tak jumpa kau. Jom kita lepak minum. Tak lain.